Dawan fitnah membabitkan isu program Jana Wibawa. Ahli Parlimen Tasik Glugor Datuk Wan Saiful Wan Jan menuntut pampasan RM10 juta terhadap Ketua Penerangan Bersatu Tun Faisal Ismail Aziz. Wan Saiful mendakwa kenyataan fitnah itu dibuat Tun Faisal pada 31 Oktober 2025 melalui saluran YouTube yang dikenali sebagai The Tiger Show Podcast. Beliau melalui peguam Tuan Bahar Rusnan and Associates menghantar surat tuntutan bertarikh 3 Disember 2025 kepada Tun Faisal. Notis itu menuntut Ketua Penerangan Bersatu itu menarik balik sepenuhnya kenyataan yang dipertikaikan dan yang bersifat fitnah, menerbitkan permohonan maaf secara bertulis dan dalam bentuk video mengikut terma-terma yang akan ditentukan oleh Wan Saiful. Tun Faisal dituntut memberikan satu jaminan dan aku janji bertulis bahawa beliau, ejen atau wakil tidak akan mengulangi kandungan kenyataan yang dipertikaikan dan yang bersifat fitnah tersebut. Menurut beliau, kegagalan memenuhi tuntutan-tuntutan seperti yang dinyatakan di dalam surat tuntutan akan mengakibatkan satu tindakan undang-undang akan diambil.